Okey, selamat datang semua ke kupasan kita kali ini. Hari ini kita nak buat sesuatu yang sedikit berbeza. Kita tak akan sekadar belik-belik halaman buku, tapi kita akan mulakan satu perjalanan sejarah dan kerohanian yang agak mendebarkan melalui juzuk 1 tafsir Ibnu Kathir. Bayangkan juzuk 1 ni bukan setakat bab pengenalan biasa tau, tapi ia seumpama peta harta karun yang bakal membuka rahsia minda salah seorang ulama yang paling hebat dalam sejarah Islam. Jom kita mulakan. Jadi, poin yang sangat penting kat sini adalah peraturan emas ni. Inilah batu asas kepada seluruh metodologi Imam Ibn Kathir. Beliau tak mula dengan pendapat peribadi, langsung tak. Beliau guna formula yang sangat-sangat ketat. Tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain dulu, lepas tu baru sokong dengan hadis yang sahih. Dan yang paling menarik, tugas beliau ni dah macam seorang detektif sejarah. Beliau bersihkan lipatan sejarah daripada sebarang dongeng dan mitos yang tak masuk akal. Prinsip detektif inilah yang akan jadi kanta pemerhatian kita sepanjang kupasan ni. Okey, ini peta perjalanan kita secara ringkas. Kita akan mula dengan batu asas metodologi beliau, kemudian kita masuk ke Al-Fatihah dan Syariat, diikuti dengan 3 tipologi manusia. Lepas tu, kita tengok macam mana beliau menapis dongeng dalam kisah Adam dan kita akhiri dengan sejarah Bani Israel serta peralihan kepimpinan. Kita terus masuk ke bahagian pertama, batu asas metodologi Ibnu Kathir. Macam yang saya sebut tadi, juzuk 1 ni adalah penanda aras. Kunci mutlak untuk kita faham keseluruhan kaedah pentafsiran beliau ada dalam juzuk ni. Kenapa? Sebab dalam juzuk 1, yang merangkumi Al-Fatihah dan sebahagian besar Al-Baqarah, Ibnu Kathir meletakkan standard yang sangat tinggi. Beliau bahas tentang teologi atau akidah, sifat manusia, sejarah tamadun awal, sampailah ke isu peralihan kepimpinan. Setiap kisah sejarah yang akan datang dalam juzuk-juzuk seterusnya tu sebenarnya adalah demonstrasi praktikal kepada metodologi ketat yang beliau dah pun tetapkan di sini. Sekarang kita beralih ke bahagian kedua, Al-Fatihah dan Syariat. Menariknya tentang Ibnu Kathir ni, sebelum beliau tafsir surah teragung ni, ayat demi ayat, beliau bawa perbahasan mukadimah yang sangat panjang. Beliau bedah asas-asas syariat dan fiqh dulu, memandangkan beliau berlatar belakangkan mazhab Syafi'i, beliau analisis hukum hakam ni dengan sangat teliti guna hadis-hadis sahih. Contohnya, adakah lafaz bismillah tu sebahagian daripada Al-Fatihah? Macam mana punya dengan hukum baca bismillah secara kuat atau perlahan dalam solat? Wajib tak makmum baca Al-Fatihah di belakang imam? Semua ni menunjukkan betapa beliau nak pastikan asas ibadah kita ni betul-betul kukuh sebelum kita pergi jauh ke dalam makna rohani surah tu. Dan perbahasan ni dengan cemerlangnya membawa kita kepada pandangan Ibnu Kathir mengenai 2 ancaman terbesar kepada manusia yang dikupas di hujung surah Al-Fatihah. Menggunakan hadis Nabi SAW, beliau jelaskan 2 tipologi yang sangat berbahaya ni. Satu kumpulan, iaitu mereka yang dimurkai, merujuk kepada golongan yang ada ilmu, tapi enggan beramal dengannya. Kumpulan yang satu lagi pula, mereka yang sesat, merujuk kepada golongan yang sangat rajin beramal, tapi tanpa ilmu yang betul. Memahami 2 perangkap ni sangat relevan kan untuk kita lindungi akidah kita hari ni. Seterusnya, bahagian ketiga, 3 tipologi manusia utama di awal surah Al-Baqarah. Di awal surah ni, selepas beliau tekankan yang huruf-huruf muqatta'at macam alif lam mim tu adalah rahsia ilahi yang tunjukkan mujizat Al-Quran, beliau terus bedah sifat manusia. Ada 3 kategori utama. Pertama, mukmin. Ini dijelaskan dalam 4 ayat je dengan syarat utama mereka percaya kepada perkara gaib. Kedua, kafir. Hanya 2 ayat. Beliau jelaskan konsep khatamullah di mana hati mereka ni dikunci mati sebab titik-titik hitam dosa yang dah berkumpul. Dan yang ketiga, yang paling kompleks, golongan munafik. Penyakit munafik ni tak wujud pun kat Mekah tau. Ia cuma bermula di Madinah bila Islam dah makin kuat. Allah bagi perumpamaan, mereka ni macam orang yang nyalakan api dalam gelap, sekejap je terang, lepas tu gelap gelita balik. Sekarang, apa yang betul-betul menarik kat sini ialah angka ni, 13. 13 ayat. Itulah jumlah ayat yang diperuntukkan secara khusus hanya untuk bongkar sifat golongan munafik. Berbanding 4 ayat untuk mukmin dan 2 ayat untuk kafir. Nampak tak? Ibnu Kathir jelas nak kita sedar yang ancaman dalaman, musuh dalam selimut yang pura-pura baik dengan kita ni perlukan penelitian yang jauh lebih mendalam. Kita masuk ke bahagian keempat, menapis dongeng Israiliyat dalam kisah Adam. Jom kita zoom keluar sikit dari Madinah, kita tengok fasa makro sejarah kosmik pula, kisah penciptaan Nabi Adam. Kat sinilah kita boleh tengok metodologi detektif Ibnu Kathir betul-betul beraksi mematahkan mitos.
Bila Allah umumkan penciptaan manusia, para malaikat tanya kenapa Allah nak cipta makhluk yang akan buat kerosakan di bumi. Jadi persoalannya, adakah malaikat ni sebenarnya tengah bantah atau melawan perintah Tuhan? Ibnu Kathir selesaikan ketegangan ni dengan cukup cantik. Sebenarnya, langsung tak. Ia sama sekali bukan satu pemberontakan. Beliau beri pencerahan yang malaikat sebenarnya cuma memohon kebijaksanaan untuk faham hikmah di sebalik penciptaan tu. Sebabnya, makhluk sebelum manusia, iaitu golongan jin, dah pun buat kerosakan kat bumi. Jadi malaikat sekadar nak tahu, bukan nak melawan. Lepas tu, kita jumpa pula satu misteri yang memang dari dulu lagi manusia selalu duk tertanya-tanya. Apakah sebenarnya pohon larangan dalam syurga tu? Adakah ia pokok apple macam kita selalu dengar? Atau gandum? Atau mungkin anggur? Jawapan Ibnu Kathir memang tajam dan ini satu tamparan hebat untuk kisah-kisah mitos. Beliau tegaskan, Allah tak sebut jenis pokok tu, maka kita tak perlu nak teka-teka berdasarkan riwayat Bani Israel yang tak sahih. Boom! Inilah contoh terbaik macam mana beliau tegas menapis dongeng Israeliat. Kalau benda tu tak penting untuk disampaikan oleh Al-Quran, maksudnya tak perlulah kita buang masa nak teka-teka. Betul tak? Akhir sekali, bahagian kelima, Bani Israel dan peralihan kepimpinan. Ini bahagian paling panjang dalam juzuk 1, di mana Allah SWT tegur Bani Israel secara langsung untuk ingatkan mereka tentang sejarah dan pengkhianatan nenek moyang mereka. Jom kita susuri timeline ni sekejap. Ibnu Kathir terusuri peristiwa ni satu persatu. Mula dengan keajaiban Laut Merah terbelah, mereka selamat dari Fir'aun. Tapi sekejap je lepas tu, mereka pergi sembah anak lembu emas pula. Lepas tu, timbul pula kerenah banyak soal dalam kisah sembelih lembu betina dan seterusnya mereka ingkar larangan hari Sabtu. Timeline ni tunjuk satu corak yang sangat jelas tau. Setiap kali keajaiban dan nikmat tu diberi, ia mesti disusuli dengan pengkhianatan. Tapi Ibnu Kathir tak berhenti pada sejarah lampau je. Beliau kaitkan sejarah ni dengan kritikan tajam terhadap ahli kitab kat Madinah pada waktu tu. Dengan cemerlangnya, beliau buat silang rujuk antara Al-Quran dan hadis untuk dedahkan satu realiti. Ahli kitab ni sebenarnya sengaja sembunyikan kebenaran tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW walaupun mereka kenal sangat dengan baginda, ibarat kenal anak kandung sendiri. Kemuncak bantahan ahli kitab ni adalah bila mereka mula dakwa yang Nabi Ibrahim tu dari kalangan mereka. Tapi Ibnu Kathir patahkan dakwaan ni dengan bawa satu konsep yang sangat penting, Hanif. Apa maksud Hanif ni? Ia bermaksud seseorang yang lurus di atas landasan tauhid. Beliau buktikan yang Nabi Ibrahim tu bukan Yahudi dan bukan juga Nasrani. Baginda adalah seorang yang sangat murni jiwanya dan mengabdikan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan yang satu. Dan ini membawa kita kepada klimaks kupasan kita. Di penghujung juzuk 1, kita saksikan satu peralihan kepimpinan umat manusia yang sangat monumental. Kepimpinan akhirnya beralih daripada Bani Israel kepada keturunan Nabi Ismail, iaitu bangsa Arab. Titik tolak sejarah ni bermula dengan doa Nabi Ibrahim ketika bina Kaabah. Baginda doa supaya Mekah jadi kota yang aman dan diutuskan seorang rasul dari kalangan penduduknya. Doa inilah yang dimakbulkan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW beribu-ribu tahun kemudian. Sebagai kesimpulan, juzuk 1 tafsir Ibnu Kathir ni dah letakkan satu penanda aras yang sangat ketat untuk pastikan agama kita dipelihara daripada sebarang tokok tambah. Ia ajar kita untuk sentiasa kembali kepada sumber yang tulen dan bersihkan minda kita dari dongeng. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan bersama. Berdasarkan standard ketat yang diletakkan oleh Imam Ibnu Kathir ni, adakah kefahaman agama kita pada hari ini dah benar-benar bersih dari dongeng dan cerita rekaan? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana menyertai kupasan ini. Jumpa lagi.